Nombor 5, jadual menunjukkan pelan kewangan bulanan Encik Haikal pada bulan Ogos. Encik Haikal mempunyai pendapatan bersih bulanan sebanyak pendapatan bersih bulanan sebanyak 3,900. Okey, ini jadual 2, perbelanjaan dan jumlah. Okey. Perbelanjaan dia bagi makan dan minum 500, angsuran pinjaman rumah 800, premium insurans 250, bil-bil utility 150, angsuran pinjaman kereta 550 dan belanja petrol 200. Berapakah jumlah perbelanjaan tetap Encik Haikal? Okey. Awak bila baca soalan, baca betul-betul. Dia nak jumlah atau dia suruh awak nyatakan. Kalau soalan tu kata nyatakan perbelanjaan tetap, ini yang awak kena ambil. Kalau dia nak jumlah, ini yang awak kena ambil. Kalau dia dapat Excel rasa-rasa tak ingat je, letak dua-dua. Jumlah letak, ini pun letak. Tak ada masalah. Okey, untuk kes ini dia nak jumlah perbelanjaan tetap. Okey, kita ambil mana perbelanjaan tetap. Makan dan minum, belanja? Tidak tetap. Tidak tetap. Angsuran pinjaman rumah? Tetap. Tetap. Premium insurans? Tetap. Insurans tetap. Bil-bil utility? Tidak. Tidak. Angsuran pinjaman kereta? Tetap. Tetap. Petrol? Tidak. Tidak. Okey. Jadi berapa jumlah perbelanjaan tetap Encik Haikal? Kita tambah. So 800 tambah 250 tambah 550. Awak akan dapat 1,600. 1,600. Encik Haikal mempunyai matlamat untuk menyimpan wang sebanyak RM8,000 bagi menampung kos pembinaan rumah kucingnya dalam tempoh 5 bulan. Okey, dia nak 8,000 dalam tempoh 5 bulan. Adakah dia mencapai matlamat keuangannya? Berikan justifikasi anda. Jadi, yang pertama kita kena tengok aliran tunai Encik Haikal. Okey. Berapa tadi jumlah? You punya pendapatan? 3,900. Okey, dia punya pendapatan 3,900. Tolak dengan belanja. Okey, belanja tetap awak dah kira, so ambil je terus 1,600. Tolak dengan belanja-belanja lain, belanja tidak tetap yang lain iaitu belanja makan, minum, semualah yang tidak tetap tadi. Okey, ambil ni. 500 ni, yang belum ditolak. Ditolak. 500. Tolak 150. Tolak 200. Okay. Berapa jumlah? 1,450. 1,450. Okey, 1,450 cukup tak dia nak simpan dalam tempoh 5 bulan untuk dapatkan 8,000? Okey, kita kira. 1,450 darab 5. 7,250. 7,250. Okey, cukup tak? Dapat tak dia capai matlamat? Tidak. Tak dapat. Tidak dapat. Okey, tulis tidak dapat dicapai. Okey, bagi justifikasi kerana 8,000 adalah lebih besar daripada 7,200, 5,600 satu markah, 1,450 ataupun ni aliran tunai satu markah. 1,450 darab 5 awak akan dapat satu markah ataupun 8,000 bahagi 5 pun boleh terima. 8,000 bahagi 5 pun boleh
Kemudian tidak dapat dicapai, mesti ada justifikasi, betul, awak dapat 1 markah. Okey, dua-dua betul. Awak dapat 1 markah. Okey, boleh?